Russian Sleep Experiment. Russian Sleep Experiment menceritakan tentang eksperimen kejam yang berlaku pada zaman Soviet Rusia dulu pada tahun 1940-an, melibatkan sekumpulan penyelidik yang mengurung 5 banduan dalam bilik kedap udara. Tujuan utama eksperimen ni adalah untuk mengetahui apakah kesan ataupun apa yang akan jadi terhadap seseorang tu bila mereka tak tidur. Untuk memastikan 5 banduan tadi tak tidur, gas khas disalurkan ke dalam bilik tersebut. Gas tersebut membuatkan mereka tak boleh nak tidur, walau penat macam mana pun sekali, mereka tak akan boleh tidur. Dan mereka dipantau melalui CCTV. Dalam beberapa hari mereka nampak normal, tapi sampai hari yang kelima, mereka mula paranoid, gelisah. Mereka tak bercakap sesama sendiri. Mereka duduk berseorangan, berpeluk tubuh. Sampai saja hari yang ke-9, mereka mula menjerit, meronta. 2 daripada mereka berlari dalam buratan sambil menjerit sehinggakan kerongkong mereka pecah. Dan keesokan harinya seluruh bilik menjadi gelap. Dan para penyelidik tadi tak ada pilihan, mereka terpaksa membuka pintu tersebut. Apabila pintu dibuka, mereka melihat banduan-banduan di dalam sedang membunuh sesama sendiri. Ada yang membunuh diri dengan mencari-cari daging dekat diri dia, dekat tubuh dia. Dan ada yang membunuh banduan-banduan lain. Dan melihat sahaja eksperimen itu gagal, dan akhirnya semua banduan dibunuh. So itu adalah eksperimen-eksperimen yang terkejam pada zaman Soviet Rusia dulu.